Salam sejahtera. Nama saya Salvation Al-Laki Katikisan dari Wartawan TVPSS SMK Serimar Kota. Selamat datang ke program TVPSS dengan kerjasama PIBG. Program ini bertujuan mencukil bakat murid dalam bidang penyiaran serta mengeratkan hubungan antara sekolah dan ibu bapa. Semoga program ini memberi manfaat kepada semua. Jom kita saksikan sama-sama. Selamat sejahtera. Nama saya Salvation Al-Laki Katikisan dari kru TVPSS SMK Serimar Kota. Boleh tak saya interview Encik? Boleh. Okay. Boleh Encik berkenalkan diri Encik terlebih dahulu? Baik, nama saya Azmi bin Yafar, berasal daripada Papua Pulau Tinggi dan juga merupakan bekas pelajar daripada sekolah menengah tinggi. Okey, saya teruskan soalan pertama ya. Encik, apakah program yang sesuai dianjurkan bersama ibu bapa di sekolah? Bagi saya, program yang sesuai ni yang mana yang ada, yang dah dibuat sekarang ni tak boleh diteruskan. Dan juga penambahbaikan ialah program guru bersama keluarga guru ataupun ibu bapa sendiri lah. Itu lebih penting untuk mendekatkan dan melaksanakan anak-anak yang berada di sekolah ini ya. Kita akan berkaitan. Baik Encik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afra dan Komunikasi dari Wartawan TVPSS SMK Serimar Kota. Boleh saya interview Puan? Boleh. Okey, boleh Puan perkenalkan diri tu? Nama Siti Nur Aizat Ahmad. Okey, saya teruskan dengan soalan pertama. Okey, soalan pertama, apakah cadangan Puan untuk meningkatkan sosial murid? Untuk kita meningkatkan sosial murid, seseorang murid tu kita hendaklah berdisiplin. Kena datang sekolah tepat pada waktu, jangan lambat-lambat. Lepas tu kita kena sikap tu penting lah. Maksudnya kena baiklah, jangan ada bukan secara apa kan. Kita jadi nak jadi murid baik, kita kena buat apa yang cikgu cakap, kita kena ikut. Yang tak betul kita jangan buat. Kita dah sampai ke penghujung mesyuarat agung PIBG kali ke-52 ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan pandangan yang sangat berguna. Terima kasih kepada pihak sekolah dan PIBG. Semoga semua cadangan anda dapat dilaksanakan demi kebaikan pelajar. Sampai jumpa lagi.